Ya, semuanya masuk akal di sini kawan-kawan di Vankino. Kita perlu ke Vankino 100%. Tak kisahlah di Vankino ke, di Zankino ke, memang tak kisah pun. Kawan-kawan, tengok ni. Subway Surfers baru dah keluar dan aku pun akan jadi juara dunia dalam permainan tu. Dah lah diam, aku cakap serius ni. Hai semua, kawan-kawan. Bersama aku lagi, Vyacheslav Ismailov ataupun Via. Aku jumpa peta lama dan kat sini ada satu kampung ni, Vankino. Aku rasa kita kena pergi ke sana. Sebab aku dah ambil data dari unit navigasi ni. Dan aku nak tahu, ke mana sebenarnya mereka bawa kita, apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan aku rasa kita akan sampai ke kampung tu, tapi kita perlukan trek raksasa aku. Kita perlukan kenderaan lasak. Tunggu, kau cakap truk raksasa? Ya. Ada sedikit masalah dengannya. Apa yang berlaku, maksud kamu? Beginilah, Subway Surfers 2 yang baru telah keluar dan memandangkan saya adalah juara dunia, penganjur telah menghubungi saya dan meminta sebuah kereta hebat untuk majlis pembukaan. Kau ambil kereta aku ke? Ya, aku fikir ia tak nampak sangat hebat. Kereta tu kan besar dan berkuasa. Kau ni memang dah melampau budak kampung. Siapa bagi kau izin sentuh kereta-kereta aku? Aku tengah duduk buat kira-kira, cuba cari event terbang yang sebenar, tapi kau pula buat benda mengarut. Tapi Via, aku ingat kau kan suka bila kau tengok upacara pembukaan tu. Mesti seronok dan hebat. Aku tak suka Subway Surfers. Itu permainan untuk budak-budak. Tapi tengoklah betapa hebatnya dia. Sekarang boleh melompat dalam gelembung. Memang terbaik. Dan sekarang aku ada skrin yang betul-betul profesional. Apa yang kau dah buat ni? Aku perlukan truk raksasa aku untuk sampai ke kampung Vankino. Kalau tidak, kita tak akan jumpa van terbang tu. Aduh, kalau aku ada van raksasa aku tu. Oh ya, kalau korang tengah tunggu van tu dan nak tengok video dengannya, tulis komen. Cepatlah, mana? Baiklah Via, tenang. Sekarang aku akan telefon penganjur dan kita akan dapatkannya balik. Hello, penganjur Subway Surfers? Ya, ada apa? Boleh tak anda pulangkan tolong truk raksasa Via? Kau dah melampau ke? Kau tak tengok berita ke? Berita? Berita apa? Truk raksasa keluar di semua berita. Apa lagi kali ni? Mereka kata ada berita. Buka telefon lipat kau. Apa yang berlaku? Berita tergempar. Nampaknya, truk raksasa yang dicuri daripada seorang blogger tempatan telah menyebabkan beberapa kemalangan jalan raya di sekitar bandar. Jangan ke mana-mana. Apa? Seseorang telah mencuri truk raksasa aku yang kau ambil tanpa izin. Kau habislah. Orang kampung berambuslah. Mari kita cari truk raksasa aku. Oh ya, macam mana dengan hangar baru ni? Tulis di ruangan komen. Cepat sikit. Aduhai Alosha. Apa kita nak buat sekarang? Kau memang bodoh. Monster truck aku dah kena curi. Lepas tu, diorang ubah jadi monster truck Subway Surfers. Apa benda ni semua? Kat mana aku nak cari balik sekarang? Entahlah, dalam berita. Tunggu, diorang tulis katanya kali terakhir nampak dia kat dalam hutan. Buka video sial tu. Berita tentang truk raksasa yang dicuri. Menurut wakil polis, kali terakhir truk itu dilihat meninggalkan bandar menuju ke dalam hutan. Ya, truk raksasa Subway Surfers itu masuk ke dalam hutan. Baiklah, mari kita pergi ke hutan cari Subway Surfers aku. Bukan, truk raksasa aku. Aku benci Subway Surfers. Tapi dia jadi lebih hebat. Itu sebenarnya berita baik. Aku tak tahu. Aku tak begitu suka permainan itu. Permainan kegemaran aku ialah Roblox contohnya. Oh, aku pun suka Roblox. Ini semua menarut. Hei, dengar sini. Juru kamera. Tengok ni. Ini mencurigakan. Aku kenal jejak ni. Ini jejak truk raksasa. Nah, akhirnya kau bernasib baik. Besar betul jejaknya. Sebab itu truk raksasa. Ia sebenarnya macam kereta kebal. Dan begitulah. Meredah ladang yang salji, kita perlu harungi semua ini dengan trek raksasa saya untuk cari van roti terbang itu. Sebab kampung Vankino, ia macam jauh di sana. Lepas hutan, lepas paya. Tapi sekarang, saya rasa kita boleh cari trek raksasa itu. Sebab di sini ada kesan tayar yang besar. Dan kita cuma ikut kesan itu saja. Apa pendapat kau? Siapa yang berani curi truk raksasa itu? Mungkin peminat fanatik yang gila macam kau juga. Tapi aku tak curi truk tu. Memang kau yang curi truk tu. Aku ambil truk tu tanpa izin. Itu sama saja, Alyosha. Dan percayalah, bila kita jumpa truk tu, orang pertama yang aku langgar ialah kau. Tidak, tolong jangan. Tolong tulis supaya dia jangan langgar saya, tolong. Diam, tengok. Akhirnya. Cepat. Jom. Kita dah jumpa truk raksasa tu. Truk raksasa tu betul-betul boleh lalu padang dengan salji tebal macam ni ke? Sebenarnya, ini macam kereta kebal. Satu-satunya yang lebih kuat dan besar daripada mesin ni ialah van roti raksasa. Sayang sekali ia dah hilang. Saya rasa kalau kita dapat 10,000 suka untuk video ni, saya boleh bawa balik van roti raksasa tu. Jadi kawan-kawan, kalau korang tunggu video tentang van roti raksasa tu, jangan lupa tekan suka. Kita dah sampai. Apa benda yang ada sekeliling dia tu? Apa benda merepek ni? Aduh, sial. Tak sangka.
Korang, Via, tengok ni. Memang inilah halangan legenda dari permainan tu. Dan ini papan Jake. Wow, siap ada jetpack lagi. Jetpack? Semua ini tergantung pada kereta saya yang saya tak pernah benarkan awak ambil. Diamlah kamu. Kalau ada apa-apa yang tak kena dengan kereta saya, awak akan masuk dalam timbunan salji lagi. Faham? Mungkin memang patut pun. Terhalang. Baiklah. Mari kita pergi dari arah lain. Operator, tunggu. Tengok apa yang aku dah belajar. Sekarang aku akan tunjukkan aksi juara. Orang kampung. Tapi tak berapa menjadi sikit. Kau bukan sikit-sikit. Kau memang dah pecahkan penghadang sial tu. Kau tak malu ke? Kau bukan saja curi kereta aku, kau pecahkan penghadang tu sekali. Tapi aku pun tak kisah sangat pasal penghadang tu. Aduh. Tengok apa yang mereka dah buat. Apa ni? Ada grafiti Subway Surfers kat sini. Kat kereta aku tertulis Jake. Oh, tengok ni. Aduh, sekarang ni betul-betul jadi monster truck Subway Surfers. Aku tak sukalah macam ni. Kau buat apa ni, ha? Aku atas papan Jake macam Jake sebenar. Kau memang patut kurang main permainan bodoh tu. Otak kau dah tak betul sebab permainan tu. Siapa dalam kereta aku ni? Dengar sini budak kampung. Ni kawan perempuan kau ke? Siapa? Watak perempuan ke? Watak apa? Aku tak tahu. Ada perempuan kat situ, betul-betul. Itu kan Tricky. Siapa? Ini kegemaran saya. Tricky. Saya perlu ke sana dengan segera. Tolong. Sebenarnya, awak boleh saja buka pintu itu. Ya, itu memang lebih mudah. Kawan-kawan, ini Tricky. Tengoklah dia. Baik betul dia. Kau bergurau ke? Dia nampak macam patung dari filem seram. Baik apa? Dia memang menakutkan. Kau ni kenapa? Dia ada topi, cermin mata. Tengoklah, cantik betul. Malah, dia ada shilling emas besar. Shilling emas besar apa? Saya tertanya-tanya, apa yang dia beli dengan shilling itu? Aduh, bagi saya tengok. Bagi saya, pandu kereta saya sendiri. Ya, sudah tentu. Masih ada lagi mainan di sana. Pergi, mainlah. Apa benda entah yang kau ada tu, pack entah apa atau apa. Peminat permainan tu memang gila kan shilling-shilling ni. Dan mereka sanggup belanjakan banyak shilling untuk beli macam-macam benda mengarut dalam permainan. Cuba tengok, pada pendapat korang, dia cantik ke? Ini tricky. Tapi dia memang menakutkan dan seram betul. Macam filem tu, juru kamera. Rumah patung lilin kan? Aku dapat flashback dari situ. Seluar dia tercabut. Kampung betul. Ya, Ambil. Kau suka tricky kan? Ia rosak sendiri. Ini macam dalam jenaka lama. Pendek cerita, dua pemancing tangkap duyung, nak bahagi. Seorang kata, mari kita belah dua. Dia kata, ini kepala dengan mulut ni kau boleh bercakap. Buat apa saja yang kau nak. Lepas tu, dengan bahagian bawah tu nak buat apa? Tanya pemancing kedua. Jadi, bahagian tu bolehlah kau main. Maksud aku, goreng ikan tu. Goreng. Baiklah, kalau macam tu, sebab kau tak suka jenaka aku, ini bahagian atas untuk kau. Tapi bahagian ni tak boleh digoreng. Tricky, kau masih hidup ke? Langsung tak bernafas. Tricky, aku akan selamatkan kau. Hey, kau ni gila seks ke? Jangan sentuh dia kat situ. Ini pernafasan tiruan. Aku tahu niat jahat kau tu. Jangan sentuh kat situ. Pernafasan tiruan bukan macam tu caranya. Macam mana macam ni ke? Aduh, faham dah dengan kau ni. Kawan-kawan, jangan sekali-kali ikut si budak kampung ni. Dia memang gatal. Opa, lagi mainan Alioska. Dari dia hanya tinggal tanduk dan kaki saja. Tak ada kaki di situ. Kaki dah lama terlilit pada roda. Nah, buka benda mengarut ni. Blok kejutan. Dah sedia nak tengok apa ada dalam? Ya, Jadi, di sini ada kunci berbayar. hebatnya. Oh, dan ada lagi sesuatu di sana. Tengok. Lagi-lagi. Opa, macam tu lah. Jadi, ada unboxing di sana. Apa yang ada? Unboxing. Dah buat unboxing ke belum? Kau buat aku sakit hati dengan unboxing tu. Nanti lagi teruk kalau kau sentuh kereta aku lagi. Dan kunci pun tinggal, boleh je. Masuk je, terus bawa pergi ke? Ha, mestilah. Bodoh-bodoh tu rosakkan kereta dan tinggalkan kat dalam hutan. Subway Surfers Spray Can. Maksudnya, tin semburan cat. Apa kat sana? Pergi tengok budak kampung tu. Apa dia buat kat sana? Tadi ada jetpack kat sini. Itu memang boost paling power dalam game ni. Dia bagi kita terbang, kutip shilling yang ada kat udara. Alamak, agaknya dia masih berfungsi ke? Dan sekarang aku pun boleh jadi sehebat tu dengan boost. Tapi dalam kehidupan sebenar. Tapi rasanya kau pun akan jadi macam Tricky. Kaki kat sana, badan kat sini, kepala pula terbaring dekat aku. Kalau ini jetpack sebenar, ia boleh meletup Malaysia. Aku cakap serius ni. Fia, ini jetpack yang sangat hebat. Dan sebenarnya, mungkin pencipta permainan ni memang sediakan khas untuk aku sebagai juara Subway Surfers. Tapi kau belum jadi juara lagi. Kau cuma juara dalam versi lama permainan tu. Sebenarnya kalau korang tak tahu rekod apa yang Aleshka capai dan apa yang dia dapat,
Korang boleh tengok video ikut cadangan tu. Cerita tu memang kelakar sangat. Tapi Subway Surfers baru dah keluar. Dan kau belum pecahkan rekod lagi kat situ. Tapi aku pandai main game ni. Dan tak lama lagi aku akan jadi juara baru. Mari, tunjukkan jetpack tu. Tunjukkan. Via dan kamu semua pun akan faham apa lagi yang aku boleh buat. Aku boleh buat banyak benda. Maaf. Semuanya dah rosakkan, semuanya dah hancurkan. Macam ni lah kalau serahkan kereta pada orang. Walaupun aku memang tak pernah serahkan kereta aku pada sesiapa. Korang pun tahu apa dah jadi dengan monster Buhanka tu. Kalau korang tak tahu dan nak tahu seluruh cerita, seluruh kebenaran, tulis kat ruangan komen. Oh, mereka cabut bateri. Aduh, teruk betul. Via. Apa? Saya dah cakap, saya memang hebat main Subway Surfers. Dan sekarang, dalam kehidupan sebenar pun, saya akan tunjuk apa yang saya boleh buat. Kau nak uji benda ni kan? Ya, sekarang saya akan terbang di udara dan kutip shilling je. Korang dah sedia? Aku dah sedia. Jom. 1, 2, 3. Oh. Ini mainan. Ini bukan jetpack sebenar. Semua ini cuma mainan untuk budak-budak. Dan Subway Surfers ialah permainan untuk budak-budak. Tapi Truck Raksasa, kau pun sekarang Subway Surfers juga. Apa Truck Raksasa? Kau pun mainan sekarang. Apa maksud kau? Ia jadi macam ni sebab kau. Tengok, aku nampak sesuatu. Macam ada bateri tenggelam kat situ. Ya, aku betul. Dengar tak? Kau punya mereka, budak-budak Subway Surfers tu, buang bateri supaya aku tak boleh hidupkan kereta. Kenapa diorang buat macam tu? Sebenarnya diorang bukan jahat pun. Aku tak tahu. Mungkin kau je yang tak jumpa bateri tu dari awal. Itu je. Bateri tu bukan senang-senang diorang cabut. Biasanya, orang cabut bateri supaya kereta tak boleh dicuri. Tapi macam mana nak curi benda yang dah pun dicuri? Aduh, macam tu lah. Macam mana kau boleh bijak sangat setiap kali ni? Macam, aku tak tahu. Cuma, sial lah, aku dah uruskan kereta sepanjang hidup aku. Dan aku buat kerja lelaki, bukannya main game. Aku buat benda-benda yang sangat hebat. Contohnya, terbang dari bumbung dengan jetpack. Itu memang sangat hebat dan epik. Letak sini dan yang ini ke sini. Baiklah, jom kita uji monster truck. Harap-harap belum rosak habis lagi. Okey, sekarang kita gerak. Cuma kena buang barang-barang tak berguna dari sini dulu. Alamak, upah. Ini kain buruk ke apa? Ini uniform pengawal keselamatan. Dan kayu dia belantan. Tunggu! Kalau ini ada di sini dan kereta pun ada di sini. Maksudnya pengawal keselamatan tu yang curi kereta tu ke? Kenapa perlu bongkar pemancar tu? Siapa yang bongkar pemancar tu? Tabung-tabung ni saya... Sial. Kau ingat ni kelakar ke? Masukkan belantan kat tempat yang tak sepatutnya. Nah, makan salji ni. Tunggu! Baiklah Fia, maafkan aku. Tapi aku ingatkan ia akan jadi kelakar. Kelakar ke? Masukkan belantan ke tempat yang tak sepatutnya? Tapi yang paling penting, ini belantan pengawal dari Subway Surfers. Tengok, dan uniform dia. Ini bukan kain buruk, ini uniform dia, baju. Nisha, ayuh. Buang semua benda mengarut ni, bersihkan semua ni dari jalan dan mari kita pergi. Ayuh, kita uji cuba akhirnya. Aku dah cakap, pemancar tu rosak ke atau apa lagi kali ni? Via, kau tak dengar aku. Aku cakap, pengawal tu mungkin pencuri trek raksasa kau. Aku dah baiki semuanya. Jom, naik. Kita belah dari sini. Jalan. Lesha, cepatlah sikit. Dah lama sangat ni kan? Baiklah, Tricky. Maafkan aku ya. Kau memang baik sangat. Tak apalah. Berhenti. Baru je pergi ambil sandwich. Dah nak curi kereta aku. Sandwich apa kau ni, hey? Pergi ambil sandwich aku yang ada mentega tu. Itu kan pengawal keselamatan dari Subway Surfers. Dengar sini. Kau nak curi kereta siapa tu? Itu kereta aku. Itu kereta aku. Itu truk raksasa aku. Itu... Kau buat apa? Semua orang di sekeliling tahu itu kereta aku. Kau ingat bila kau tulis Subway Surfers atas dia, terus jadi milik kau ke atau macam mana? Dia memang sentiasa milik aku. Baiklah. Tak apalah. Kau pengawal keselamatan pun, ambil lah. Semua ni kau punya kan? Semua barang-barang ni memang kau punya ke? Semuanya aku punya. Baiklah, ambillah semuanya. Silakan, terima kasih sebab... Apa tu? Sendiri. Cepat masuk kereta. Masuk kereta, bodoh, duduk. Cepat, Lisha. Masuk. Maju, jom pergi. Cepat, sebelum dia bangun di sana. Jalan. Berhenti. Yalah tu. Mari, cubalah. Datang sini. Kami akan hancurkan kau. Berhenti. Fia, kau hampir melanggar pengawal dari Subway Surfers. Sudahlah. Jom, kita pergi. Dia takkan dapat kejar kita. Hebat betul. Maksudnya dia curi truk raksasa kau. Berhenti. Mari, lalui timbunan salji. Kita betul-betul macam kereta salji. Sudah tentu. Tapi kita bergerak perlahan sangat. Pengawal keselamatan takkan dapat kejar kita ke? Saya rasa sekarang, dia tak berani kacau kita. Dia takut pada kita. Kita bergerak perlahan sebab bawah kita ada air setengah meter. Boleh kata macam tu. Kita belok sikit ke kanan. Kita pusing. Di sini, ini bukan proses yang cepat. Kena pusing perlahan-lahan. Dengar sini, kita nak ambil masa lama ke nak sampai ke Vankino? Mungkin ya. Kita akan ambil masa yang sangat lama untuk sampai. Tapi yang penting, kita yakin. Raksasa bukan ke? Adakah ia lebih berkuasa lagi? Ya, raksasa bukankah adalah satu karya seni.
Kita boleh memandu di mana-mana saja dengan apa cara sekalipun. Sama ada dalam lumpur atau dalam air. Yang ini pun bagus. Tapi raksasa bukankah adalah yang terbaik? Ia pun dicuri juga ke? Saya belum boleh ceritakan seluruh kebenaran tentang apa yang sebenarnya berlaku padanya. Kalau pengikut berjaya kumpul 10,000 suka, mereka semua akan tahu. Perlahan-lahan, kami akan ceritakan semua kebenaran tentang video baru dan segala kegagalan epik. Kami ceritakan di saluran Telegram kami. Jadi, langganilah melalui pautan di dalam deskripsi. Proses sedang berjalan. Sedang berlangsung. Kita akan keluar ke jalan tidak lama lagi. Sebenarnya, kita bergerak dengan kelajuan yang baik. Untuk salji yang setebal ini, ia memang tidak buruk. Hey, kau berdengkur ke? Orang kampung. Kita hampir sampai ke jalan. Kita masih memandu di atas padang ke? Ya, Dan ia seolah-olah sebuah truk raksasa. Tetapi ini adalah perjalanan off-road yang paling membosankan. jangan banyak cakap. Sekarang bahagian paling sukar. Kita akan melompat ke jalan. Nah, dah mula sibuk. Gila. Jadi, kita dah sampai ke pangkalan. Ini siapa itu? Siapa pula yang datang ni? Aduh, pengawal kau lagi. Hey, aku dah cakap aku akan cari korang. Korang takkan dapat lari dari aku. Macam mana dia boleh masuk ikut tingkap? Dah, jom pergi ke penjara. Ha, ke penjara? Jangan harap. Macam mana? Kau dah sedia? Jom. Sudah, keluar dari sini. Sekali lagi. Sekarang kita akan lumatkan dia. Mari, keluar. Sekarang kita akan berbual dengan pengawal ini. Ini memang teruk. Kamu akan bertanggungjawab atas perkara ini. Siapa? Kau yang bertanggungjawab sebab curi kereta aku, faham? Tak apa, aku tetap akan masukkan kamu semua ke dalam penjara. Ya. Kalaupun, cuma Leshka saja. Sudah, pergi dari sini sebelum apa-apa jadi. Cepat. Tak sangka. Kau ingat, curi kereta aku boleh lepas macam tu saja ke? Tak. Langsung tak boleh. Aku tak akan bagi kereta kau pada sesiapa lagi, sumpah. Sudah tentu, Lesha. Kau pun akan kena jawab dengan aku pasal ni. Sudah. Mungkin pintu pun dah tak boleh buka. Sudah. Duduklah, Alyosha. Mari, duduk. Kau akan rasa macam jadi pengawal Subway Surfers. Kau kan suka semua benda ni? Seronok tak? Tak. Mari. Angkat steering, duduk, letak kaki. Dah, macam tu, pintu tu perlahan-lahan. Macam tu lah. Kalau pengawal tu tak melompat ke tepi, memang dia dah ada kat sini lah jadinya. Itu memang betul. Yang tinggal cuma cebisan je. Itu dah macam ayat bodoh kau tu. Tak apalah, apa-apa pun, kita dah dapat balik track cyber raksasa kita. Atau lebih tepat, jeep raksasa atau apa-apalah nama dia. Dan kena cuci semua graffiti Jake dan benda-benda mengarut Subway Surfers tu. Sebab ini memang track raksasa yang betul-betul jantan. Kalau korang nak lagi banyak off-road, lagi banyak pengembaraan dan contohnya nak bandingkan track raksasa ni dengan raksasa bukankah, korang tahu apa yang perlu dibuat. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tak terlepas. Bersama anda tadi, saya Vyacheslav Ismailov ataupun Via. Kita jumpa lagi tak lama lagi. Bye-bye. Jadi, macam mana? Orang kampung. Sekarang kita akan jual benda ni sebagai besi buruk, boleh dapat duit lagi.